Hello guys, okay, kita dah sampai dekat event Pedal to Metal. Nampaknya trafik macam orang balik kerja. Daripada KL menuju ke NKVE. So memang jam gila-gila. Cuaca nampak gaya, boleh cerita dan tak boleh cerita. Nampak gaya cerah atau gelap pun ada. Tu nasib-nasib kita pun session yang last sekali. Kita nak enjoy je. Janji event Pedal to Metal sukses, mantap. So kita tunggu Faris. Bila dia nak keluar tau, mana tak ada pergi, dia sibuk dengan skyline dia. Jom kita nak try dekat Sepang hari ni. Alright guys, Pedal to Metal 19/12/2025 penutup tahun 2025 ni. Kita dah support event Angkesha full track, tapi masa dan kereta terlampau banyak. Macam orang daripada KLCC balik kerja kat Seremban. Yang paling penting, member saya hari ni unhappy. Dia kata dia lah bos, dia lah buat kerja, dia lah turunkan kereta, dia lah pekiak orang kata. Kali baru nak masuk track, Hujan lah. Lepas tu tak boleh nak masuk-masuk, setengah jam reman. Mana hang punya Alfa tu tercabar. Sekali saya rasa macam nak pukul siapa yang ada depan. So untuk pit kita memang dah berterabur. Yang duduk kat luar tu pun semangat hujan nak pergi main. Kebanyakannya bukan green flag, red flag, asyik berbusing ni semua. So tak apa, janji kita dalam geng-geng set kita jangan pecah. So ada geng-geng member kat sini, seronok lah dapat jumpa, dapat bawa tim 199 datang dan enjoy lah kan. Penutup. So Putra perform dapatlah satu lap pun tadi. Dua lap lah. Lepas tu tukar ke Evo, 2 lap. Lepas tu ada masalah air temperature. Tadi kat depan tu temperature naik. Dah sampai sini cek air kurang. Semalam kita orang pasang sensor, tak bleeding betul. So tadi Evo dah settle, tapi hujan sangat-sangat lebat. Di hari yang Jumaat ni, barakah Zahid Al-Hayy. Barakah. Tapi tak apa nak alim sangat kan. Lepas tu so kita kena tunggulah sampai trafik untuk balik ke Putra Heights tu reda. Mungkin kita akan pergi makan kat area di sini atau tunggu kereta IMKL kat sini, tapi tak nampak lagi kat mana. Dan thank you guys yang mana hadir kat sini, yang mana support Pedal to Metal, yang mana support Warna Negara dan geng yang lain. Thank you very much. Alright guys, kita berada di Supra warna hijau Army ni. Tadi kita dah hantar kereta Supra kuning
yang nak pergi ke event Malaysia Body Fighter tu. Dan kita swap kereta. Maksudnya kereta ni masing-masing rotek tak ada. Rotek tak ada dan nak bawa on the road pun tak boleh. So kita ada nasib baik kita ada towing kita, trailer Triton yang berjasa tu. So apa yang kita buat kat kedai exhaust ialah pasang exhaust. Exhaust asal dia kecil, sekarang kita pakai exhaust besar. Tapak plate coil. Ni tapak plate coil kita buat juga. Tapak plate coil, buat sensor attempt untuk masukkan dalam piping. Tu hari terkeluar. And then kita buat itu kena piping sikit. Pasang diffuser belakang guys. Diffuser belakang ni yang warna hitam ni kita pasang. So untuk kereta ni progress dia ialah lepas daripada pasang semua-semua benda ni, kita nak hantar pergi kedai alignment. Kita nak buat tapak bateri sekejap. And then pasang-pasang balik interior dia. Dah boleh pergi kat owner guys. So kereta ni dah boleh keluar. Kita cuci-cuci, boleh alignment apa semua, boleh keluar. Dan kita kena fokus kat Supra kuning. Daripada beli abandon 13 tahun dengan cerita tak jalan, sehingga kan dapat berjalan, dapat rem, dapat bawa kereta tu lah. So nantikan progress dia guys. Jom. Alright guys, ni yang Name kata, Name punya towing Triton yang berjasa tu. So far kita nak bawa body kit tadi, kita dah pening. Nak kena lala ke apa pakai van 7 kaki kan. Tapi nasib baik ada trailer. So itulah front diffuser depan, bumper depan, side skirt, fender dekat dalam kereta, GT wing kat dalam kereta. Kita ada white body belakang. Kita ada diffuser belakang. Dan kita nakkan dia pasang bagi siap. Dan InsyaAllah kita hantar wrap dekat mana? Local wrap. Okay guys, ini body kit Redox, Supra Redox. So kita ada macam-macam juga. Dia punya kanat, dia punya barang bawah, lip semua tu lah. Korang kena, benda ni macam puzzle guys. Kita kena pasang sampailah siap satu kereta. Lepas tu kita hantar wrap. Mantap. Alright guys, macam biasa 199 Garage memang akan pakai Tork lubricant. Sebab apa? Dia minyak paling berkualiti dekat workshop 199 Garage sekarang. So ni nak cerita sikit pasal Tork lubricant. Kereta yang kita masukkan 540 Street Competition ni masukkan dekat kereta-kereta yang baru sikit. Volkswagen, Mercedes, Evo 10, kereta-kereta baru yang performance maupun tak performance, tak ada masalah untuk pakai ni. Sebab kita nak minyak ni boleh pergi dengan lebih jauh dan lebih jimat. 540 ni sangat-sangat sesuai dekat FL5 pun, Honda yang baru. Dan lagi kalau korang pakai yang Street Competition ni memang mantap. So untuk kereta belakang ni kita pakai 1060 Street Competition. Kenapa? Sebab kereta ni high performance, turbo dan dia high horsepower. Untuk kereta-kereta yang lama sikit macam ni, tahun 2000 ke bawah atau tahun 2000 awal ke atas, kita memang pakai minyak 1060. Kita nak ketebalan dia sikit, tapi dia boleh pakai 10,000 lebih kilometer. Dan dia adalah fully sintetik guys. Kereta korang pun ringan, minyak pun dah jauh mileage, dah 7,000 8,000 pun korang akan rasa ringan macam korang tukar semalam. Kenapa ni pilih Tork? Memang Tork ni sangat-sangat minyak yang berkualiti tinggi. Korang yang mana tak cuba lagi, sila cuba. Kalau korang nak beli Tork lubricant, kita ada satu media sosial yang jualan dekat internet. Atau korang boleh datang ke 199 Garage, atau korang boleh pergi kat dealer-dealer berdekatan dengan korang untuk dapatkan minyak Tork lubricant. So kalau korang sayang kereta korang, ingatlah Tork lubricant, ingat 199 Garage. So memang kita tarik handbrake dari segi semua keseronokan.